Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, ini dia tangga Allah Ta'ala. Nurul Syahadah. Apa masalah Nurul Syahadah? Okey, dia punya keadaan skolisis. Jadi kita nak tanya, ada sakit tak bagian mana-mana ni? Okay, tinggal 5 tahun. Baru tahu dalam 3 bulan ni. Oh, bari. Ya, hai. Ya, hai. Ah. Ayah, dia nanti bengkok ni. Dia tak tulang. Tengok buat jari pulang. Ni sini. Ya. Di sini. Saya tunjuk ni. Dah lari lah. Bahagia tak? Betul? Betul ya? Okey, alhamdulillah hari ni kita buat terapi. Siapa nama tadi? Syahadah. Okey, Syahadah. Sekarang selepas buat terapi rasa macam mana? Rasa ringan ke badan? Rasa lega mana? Rasa lega. Ayah, tengok belakang dia pusing. Rasa tulang. Okey. Tengah. Semua ada beza? Ada perubahan. Jadi kita menggunakan krim Aura Capsicum. Tolong doakan agar adik dia terus sihat dan belajar bijak. Just like and share, follow Cik Master DS. Terima kasih.